Kadang-kadang kita pun tak perasan. Ramai orang Islam tak perasan bahawa mereka berjudi. Jadi apa itu judi? Pertama sekali sebelum kita cerita pasal apa yang cerita ni, cerita judi tu apa? Judi ialah dari sudut muamalatnya lah. Apabila seseorang itu dia terpaksa membayar sesuatu, give away, dia buat bayaran untuk mendapatkan pulangan. Tapi apa yang pulangan tu tak pasti. Ini judi. You pay to gain something, but apa yang kamu gain tu, apa yang kamu dapat tu tak pasti. Contoh macam kalau orang tu dia beli nombor ekor, dia bayarlah RM2 ke RM3 ke, dengan harapan dia boleh dapat pulangan. Mungkin 1,000, mungkin 10,000, mungkin 1,000,000, mungkin 100 juta. Tapi akan dapat ke tak akan dapat, itu pun tak pasti. Ini kita panggil judi. Jadi apa sahaja benda yang kita bayar untuk mendapatkan sesuatu, tapi apa yang kita dapat tu tak pasti, judi. Dan biasanya benda ni dia bergantung pada nasib. Kalau nasib okey, okey lah. Kalau nasib tak okey lah. So, kalau tak dapat, duit tu burn. Duit tu kira resap, hangus. Ini syarak larang. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran bila ditanya mengenai arak dan judi. Allah Taala kata, "Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima." Mereka bertanya kepada kamu mengenai arak dan judi. Katakanlah pada kedua-dua benda ni ada masalah yang sangat besar, mudarat yang sangat besar. Adalah beberapa manfaat untuk manusia, tapi dia punya mudarat tu lagi besar daripada dia punya manfaat. Dan Allah Ta'ala sebut juga bahawa arak, judi, berhala, azlam. Azlam apa ni? Anak panah yang diguna untuk nak tilik nasib ni. Rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Kotoran daripada amalan syaitan. Amalan syaitan yang sangat kotor, maka hindarilah ia. Jadi sekarang ni semua orang tahu kata judi haram. Semua orang komplain tak sepatutnya orang Islam pergi ke kasino lah dan sebagainya, judi online, orang Islam mesti elak. Tapi tanpa disedari, ada orang Islam yang walaupun tak suka judi, tapi tanpa sedar dia berjudi. Sebagai contoh, kita ambil clause machine. Dekat pasar raya, dekat kedai-kedai, kadang-kadang dia letak clause machine. So orang kena letak lah RM1, RM2, tak tahulah berapa ringgit dia akan letak. Kemudian dia akan kontrol. Kalau clause tu dia tangkap contohnya apa yang ada dalam tu, ada punya so-called price ni. Mungkin anak patung, mungkin permainan, mungkin alat-alat elektronik, yang kalau dengan harga biasa mungkin sangat mahal. Tapi kalau dia bayar contohnya macam RM3 atau RM4 tu, dia main clause tu, kalau dapat maka dia sudah save beratus-ratus ringgit contohnya. Tapi kalau tak dapat, maka dia punya duit tu burn. So awak bayar tu RM3 ke RM4 ke berapa ringgit tu untuk mendapatkan sesuatu, tapi apa yang awak dapat tu entah dapat tak dapat. Apa yang awak nak tu entah dapat tak dapat. Ini judi kan. Dan selalu kalau kita pergi mana-mana pun, dekat pasar raya, dekat shopping mall, ramai kita tengok kanak-kanak duk main. Jangan kata orang tua, kanak-kanak pun main. Maknanya kita ni membiarkan anak-anak yang so-called kain putih ni, kita biarkan mereka berjudi. Wala'iyadzubillah, wala'iyadzubillah. Elakkan semua ni. So ingat kalau kita kena bayar untuk dapatkan sesuatu, tapi apa yang kita dapat tu tak dapat, itu judi. Kadang-kadang kita tahu mesti dapatnya, tapi apa yang kita dapat tu kita tak tahu apa dia. Contohlah macam yang mesin yang egg tu yang macam dalam telur tu, dalam plastik tu, mungkin dalam tu ada permainan ataupun ada figurin, yang mana ataupun coklat ke apa ke. So kita letak contohnya duit, kita putar, lepas tu keluarlah dia punya telur tu, egg tu. Kemudian kita membuka. So memang confirm lah kalau kita putar tu dapatlah egg tu. Tapi masalahnya apa yang kita akan dapat kita pun tak tahu. Contoh macam kalau orang tu dia ada collection, contoh macam satu syarikat permainan ni ataupun komik ke apa ke, dia buat figurines lah, anak-anak patung kecil ni, set superheroes.
Jadi siapa yang pergi main benda tu, dia pusing, orang pun akan cubalah untuk kumpulkan satu set. Kadang-kadang mungkin dia akan dapat apa yang dia nak. Dan banyak kali juga, kadang-kadang salah satu daripada figures ni memang very rare, susah nak dapat. Jadi pusing-pusing duk cari. Akhirnya mungkin dia terpaksa spend lebih lagi, instead of kalau dia beli dekat kedai macam biasa. Ni judi ni, haram, patut dielakkan. Dan satu lagi, contoh macam kalau kita pergi dekat circus, kat fun fair, sama juga. Yang mana ada permainan-permainan yang kita kena bayar tu, token ke, ataupun kita bagi dia punya slip tu, lepas tu kita pun baling, contohnya batu ataupun kita baling apa-apalah. Kalau kena dekat sekian-sekian barang yang dia paparkan, barang tu kita punya. Ni kita panggil munabadah, baling membaling. So biasanya harga murah lah. Contoh macam kita bayar orang tu RM10, lepas tu anak patung besar tu, lepas tu dia mungkin anak patung ni price, lepas tu kat belakang tu mungkin ada apa-apa macam benda-benda lah yang kalau kita baling, kalau kena, okey, kalau kena 3 awak dapat anak patung ni contohnya. Pun judi juga. Itu semua judi. Itu juga kalau macam kolam pancing tu. Kalau kita pergi kat kolam pancing ni, kena bayar sekian-sekian. Kalau bayaran tu ialah untuk beli ikan. Kita bayar tu untuk beli ikan. So kita pergi, kita memancing. Mungkin orang tu dia bayar contohnya RM20 untuk mancing. Kalau RM20 tu adalah untuk bayar ikan yang dia akan dapat, itu judi. Pasal tak tahu ikan akan dapat ke tak akan dapat. Buka mana-mana kitab fiqah pun, kata apa dia? Jual ikan di air. Tak sah, haram. Of course, kalau katalah dia pergi dekat kolam pancing tu, dia bayar tu for the right to fish. Untuk mendapatkan hak memancing. Mungkin kolam tu kolam persendirian, awak nak mancing, awak kena bayar. Ini dia punya yuran lah, yuran. Entering fee, yuran masuk. Dan mungkin ada perbincangan lah kat situ. Itu juga kalau macam ada pertandingan, macam marathon ke, jogathon ke, lumba-lumba apa kepala ni, kalau katalah nak masuk ni kena ada yuran penyertaan. Kemudian ada dia punya hadiah. So, pemenang pertama akan dapat contohnya RM10,000. Contohnya, lari 42 km, kalau menang dapat RM10,000. So kalau RM10,000 tu datang daripada yuran ataupun wang penyertaan peserta. Semua peserta yang nak masuk kena bayar. Kemudian dah semua kena bayar ni. Dan duit hadiah-hadiah ni datang daripada yang penyertaan tu. Ini kita kena elak. Ini kita kena elak. Takut jadi judi. Few years back, bila ada yang marathon dekat KL ni, kecoh, ada orang kata apa ni orang Islam menyertai marathon yang mempromosikan bank konvensional. Jadi ramailah, jadilah polemik sekejap, orang gaduh. Tapi bila saya tengok benda tu, saya fikir ini bukan cerita pasal promosi bank konvensional. Pertama sekali kita kena faham adakah pertandingan ni judi ke tak judi. Ini bukan benda luar dah, ini masuk dalam akad, core of the akad itself. Jadi kalau judi, jadi masalah. Poin dia ialah kita kena faham bahawa mana-mana pertandingan yang mana kalau dia punya hadiah untuk pemenang tu datang daripada so-called yuran penyertaan. So itu kan yuran penyertaan itu sebenarnya jadi wang pertaruhan. Dia orang kata, yalah kadang-kadang kalau kita nak masuk pertandingan-pertandingan ni, kita bayar untuk t-shirt, kita bayar untuk medal, kita bayar untuk cover dia punya kos. Okay, no problem. Let's say lah kalau kata orang tu dia bayar RM1 untuk masuk. So t-shirt RM20. Medal mungkin RM10. Kemudian cover kos RM20. Kalau kata lagi RM50 tu apa dia? RM50 tu untuk keuntungan penganjur dan juga dari situ datang hadiah. As long hadiah tu untuk peserta datang 100% daripada penyertaan tu, wang penyertaan, itu tu kira judi lah. Kalau bukan judi nak panggil apa? So mungkin kita kata okey, dalam RM100 ni ada duit untuk t-shirt. Okey, no problem. T-shirt tu jadi harus, tak judi. Kalau medal RM5, RM10, itu tak judi. Cover cost pasal memang ada cost. Okey, itu bukan judi. Tapi
yang balance lagi berapa ringgit tu, itu jadi judi. So maknanya walaupun bukan 100% tu 100 ringgit tu judi, tapi part of that duit jadi judi. Kalaulah apa dia? Duit tu datang 100% daripada orang penyertaan. Apa kalau duit tu datang daripada pihak yang tidak bertanding? Tak jadi judi lah. Jadi sebab itu kalau siapa-siapa nak join pertandingan-pertandingan seperti ini ni, tanya dulu penganjur. Duit pemenang ni, duit-duit ataupun hadiah untuk pemenang ni datang daripada yuran penyertaan ke ataupun daripada sponsor-sponsor yang tak ada kena-mengena, yang tidak menyertai pertandingan tersebut. Dia orang kata hadiah ni datang daripada sponsor luar, syarikat tu, syarikat korporat ni dan sebagainya. Dia orang yang bagi duit ni. Okay, no problem, boleh. Tapi kalau dia orang kata tak, memang duit ni hadiah untuk pemenang ni datang daripada duit yang para peserta bagi ni sebagai yuran penyertaan. Dan nasihat saya kepada orang Islam semua, elakkan daripada menyertai pertandingan-pertandingan seperti ini. Allahu a'lam. Sepatutnya nak buat pendek ni, jadi panjang pula. Dah tengah malam ni. Jadi saya minta maaf lah, kacau orang semua tengah tidur. Tapi rasanya kat Malaysia ni pukul 12 suku ni orang tak tidur lagi lah. Semua main set tu kan. Jadi saya minta maaf sikit lah, tak minta maaf banyak. Wallahu a'lam. Semoga saya, keluarga saya, tuan-tuan, puan-puan semua diberi taufik untuk menghindarkan diri daripada gejala berjudi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 18 Oktober 2025 ada temu duga di Pondok Zaratul Ulum, tempat saya berkhidmat mengajar untuk kemasukan tahun 2026. Pondok Zaratul Ulum ni kira tempat mengaji agama lah, bukan sekolah tahfiz untuk nak faham agama. So kami mengajar berkitab. InsyaAllah 2026 punya kemasukan telah dibuka. Siapa-siapa yang berminat, insyaAllah temu duganya pada 18 Oktober hari Sabtu daripada pukul 8 pagi sampai 10 pagi insyaAllah. Baik kepada Allah Ta'ala, salah daripada saya, Allah dan Rasul suci daripada sebarang kesilapan saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.